semen gam. Dua sudu ni. Selebihnya semen lah. Masukkan semen penuh semen. Pakai ni tongcat 18 liter. Okey. Kita skop dulu sampai paras ni lah. Paras ni cukup okey. Paras ni boleh bancuh dah. Air separuh. Susu 3 tutup ni. Okey. Ni tutup ni. Susu kita guna yang ni lah 808 ni dia agak memang yang antara yang terbaik lah. Ni 3 tutup ni lah masuk ke dalam ni. Lepas tu biar sekejap. Lepas tu kita guna stirrer untuk ratakan lah. Itu kalau ada stirrer yang drill lah. Kalau kita guna tangan boleh, guna sudu boleh, tapi dia agak lambat sikit lah. Okey, kalau macam ni kita biar sekejap bagi dia mesra dulu. Okey, lepas tu kita boleh masuk ni lah. Saya tambah lagi sikit. Air tu tengok keadaan, mungkin dalam separuh macam tu lah. Kita masuk sikit ni. Kita akan nampak macam ni. Jadi yang untuk mozaik ni semen gam. Ini semen gam dalam 2 skop tu lah. Okey, selebihnya semen biasa ni. Dia tak campur pasir tau. Pasir tak campur. Dan susu ni. Dia ada 3 barang. Macam gam ni kita bubuh lebih sikit pasal kita guna untuk tie 2x2. Okey, tie x2 yang ni lah. Okey, tie x2. Okay, kita biar sekejap. Macam saya gunakan drill. Kita ada mata stirrer tu. Mata stirrer tu lebih mudah lah. Okey, dia japit mata ni lah. Mata untuk kacau semen tu. Okey, masuk ke drill biasa lah. Drill yang berduti ni. Cara bancuhan yang perlukan semen gam dan susu. Lepas tu kita kacau lah sehingga serati. Okey, ni kita potong tie 2 kaki. Potongnya. Yang potong ni letakkan di sebelah tepi lah. Untuk tepi ni tak cukup keping, jadi kita akan potong lah. Okey. Ini proses kita sikat tu. Kita tanda mark di hujung je kita mark. Okey, mark di hujung. Kita letak dia satu sepadan ni. Nampak dia mark